siapa yang buat? Geram dia. Masalahnya siapa yang buat sebenarnya? Tak tahu, tengok kepala tahu. Maksudnya tak betul lah. Tak betul. Cuma diri saya je lah belum keluar lagi daripada kelompok yang malu. So malam saya buktikan lah. Yang manager saya buat kerja. Assistant manager saya semua kerja. Semua saya je yang tak nak keluar lah daripada kelompok yang malu tu kan. Ya betul. Saya agak ikut sikit kan. So saya cuba untuk improve pasal diri saya kan. Marah. Benda tak betul kan. So marah. Dia petik bapak saya lepas tu. Padahal diri saya je yang tak improve kan. So dia petik bapak saya. Bapak saya buat video. Macam saya cakap lah, diorang semua bagi je idea kat saya. Cuma saya, diri sendiri je yang belum tunjuk lagi kan. So mana korang yang tengok kat track tu ke kan, tak betul tu. Ataupun you boleh takkan kesalahan tu pada bahu you sendiri. Ya, tu saya akui lah. Memang daripada salah saya jugalah.